Oh dia? Tinggal lah. Tak ada dah tidak. Dengan apa? Ucapan selamat Hari Guru saya. Selamat Hari Guru kepada semua para pendidik, warga pendidik. All the best. Terbaik. Terus maju jaya. Terbaik. Spin dah. Ada. Ucapan selamat Hari Guru dulu. Saya tahu. Selamat Hari Guru diucapkan kepada semua guru-guru di Malaysia dan khasnya warga SK Bala. Malam best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik. Tak kira walau di mana anda berada. Terima kasih kepada para guru yang telah mendidik kami. Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Bala best yang kental pasti sampai. Selamat Hari Guru. SK Bala best. Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Bye bye. Belajar. Selamat tinggal. Dia dah balik. Ya tinggal ada apa-apa. Lambat tinggal. Boleh tak ide dah tu. Motor ide dah. Bos tak dah. Betul apa? Tak sih. Kasih tu. Aku tak ada kompres. Kalau nak pergi tu. Motor cikgu kan tak kata hidup tapi tak boleh nak gerak. Bila gerak dia mati. Kita tak tahu lagi penyakit dia apa. Dia cuba cek dulu. Tengok Reja akan cek dulu motor macam mana. Sebelum sungai sekolah lagi tu.
Kita tunggu bekerja servis motor jap. Awal lagi, masih awal lagi. Masih di sungai sekolah. Masa ni aku cuba cek motor cikgu kan. Aku nak test sama ada masalah plug ataupun kompres dia. So aku cuba buka plug dulu dan aku cek kompres. Bila aku buka plug dan aku cek kompres dia, kompres tak ada masalah. So bukan masalah kompres lah, mungkin masalah lain, mungkin masalah plug. So aku try cek api pada plug yang lama. Memang ada api, tapi api tu tak kuat. So aku terpaksa tukar lah dengan plug yang lain. Cuma masalahnya sekarang cikgu kan tak ada plug spare. Aku ada plug spare, tapi yang aku punya jenis yang panjang, yang W125. So tak sesuai untuk motor dia. So aku pinjam dengan cikgu Akmal plug yang lama. Aku nak cuba pakai tukar plug lain lah, biar tak kisahlah lama janji api okey. Kami cuba tanya cikgu Zul, kalau dia ada spare spark plug yang baru. So dia ada lah, dia ada bawa. Cikgu Zul memang selalu bawa lah. Memandangkan Cikgu Zul ada bawa spark plug yang spare, so Abang Jah so aku tukar yang baru terus lah. Tak payah guna yang lama. Disuruh aku buang je yang lama tu. Tapi bila tukar spark plug baru, motor tu still juga susah untuk hidup. So ada masalah lain lah, dan aku suspect tak ada lain lah selain daripada carburetor sekarang ni. Bila start banyak kali dengan kickstarter, motor tu boleh hidup. Tapi bila kita pulas throttle, motor tu padam, mati tiba-tiba.
Rasa macam minyak tak sampai ataupun minyak tak cukup untuk motor tu. Hari sebelumnya Abija ada tukar karburator ni. Sebelum ni dipakai karburator lain, so ditukar karburator ni yang baru, tapi karburator second jugalah. So aku cubalah dulu setting yang mana patut. Aku cuba setting angin karburator tu, tapi nampak gayanya macam tak jalan jugalah. Macam semput juga motor ni. Dan masa ni aku suspek karburator tu macam tersumbat lah dan perlu diservis. Itu je jalan penyelesaian dia. Motor dah hidup tapi untuk kecamatan tukar motor ni memang motor lain. Baca di mana aja? Kau ada motor dah? Minyak habis jatuh isi. Ada kaki, dah tengok. Kalau mana? Kalau masih jatuh motor. Untuk mengelakkan daripada ambil risiko, Abija mengarahkan Cikgu Wan untuk balik semula ke sekolah, bagi tujuan tukar motornya dengan motor Abija. Cikgu Wan terpaksa tukar motor dia, ambil motor Abija. In case takut berlaku apa-apa nanti, mungkin motor tu akan mati lagi. So kita ambil inisiatif tukar motor lah. Sebab Abija memang banyak motor. Pada siapa-siapa nak motor, PM je Abija. Dia banyak motor. Aduh. Dia berada di sungai Kuspara. Muhammad Demo tak buat ucapan lagi. Nanti tu. Okey, assalamualaikum. Untuk hari guru, bukan hari ni esok.
Saya Muhammad Kamal Arif ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru yang berada di Malaysia, dunia dan seluruh dunia khususnya. Balik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julius dia. Ada apa masalah dia Beja? Kereta berwarna. Betul. Nak baru. Nak baru. Nak motor baru. Nak motor baru, koci baru. Kita masih lagi menunggu cikgu dia pergi tukar motor lain. Dia ambil motor Abeja. Motor dia tadi simpan kat sekolah. In case takut berlaku benda-benda yang tak ingin lagi kan. Kita minta dipermudahkanlah urusan kita hari ni. InsyaAllah. Itu dia Cikgu Wan meluncur laju setelah menggunakan motor Abeja ya. Ada ke naik? Laju pula dia hari ni. Oi. Tahu apa Abeja? Motor. Motor Abeja kan pakai di. Dia sedap je berani ya. Kita dah kaji dia. Tengok gaya dia bawa tu. Laju sebabnya dia sedap ke handling tu. Kalau motor dia ke berit, tak apa nak tu je tak berani ya. Dia pakai di tu. Kita dah nak laju western kan ini. Tak apa dah pistol ni sedap ah. Dah jumpa dengan otak kai dah. Ha.
Kita berhenti berehat seketika di Sungai Uluh. Sekejap lagi 5 minit kita gerak. Nanti sejukkan enjin motor. Cikgu Zul dia second ride lepas tangan dia mengalami insiden tu. Ni yang itu masuk hari Sabtu masuk, ni keluar hari Khamis. Pakai guard Dia sekarang ni dia orang yang hebat sebab dia orang besi orang panggil. Orang besi. Iron Man. Terminator. Orang panggil Zul Terminator. Zul Terminator. Tangan dia tu separuh besi. Yang tadi yang dah lepas tadi dia kaki 3. Oh, kaki 3. Oh, tahu yang tu. Bukan kata orang cakap dia kaki banyak. Mana-mana duduk, kau tak rasa? Rasa, sungai. Hello. Bukti ke dia orang kata. Dia berhenti. Kalau dah awak video, tak boleh. Buat derah dah. Nak bawa 4 waktu tu derah lagi. Kau saya kau, semula. Kau buat lesen? Ada lesen lagi? Apa? Di mana? Puluh. 3 sana. Dia jaga apa ni? Boleh? Tak boleh. Boleh. Tak apa ni kita nak jaga masa kita boleh. Belakangnya askar. Askar. Baik. Beres. Takut apa hujan? Debu lah dia. Oh, orang takut debu. Hujan tak apa. Dah ada.